Masih bersama Berita Al-Hijrah, seorang remaja berusia 15 tahun terpaksa melupakan alam persekolahan sejak lebih setahun lalu akibat penyakit radang tulang. Muhammad Afiq Nur Azmi, pelajar pintar yang sebelum ini pernah menyertai program pertukaran pelajar ke Fukuoka, Jepun, kini hanya mampu terbaring akibat sukar bergerak. Menurut pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson itu, dia sangat teringin kembali aktif dengan pelbagai aktiviti seperti remaja lain. Namun segala-galanya terbatas termasuk untuk bercakap. Macam penat jugalah. Nak tengok orang dalam sosial media saja kan umur sama boleh main-main keluar. Tapi telat. Dah sakit. Ekoran radang tulang yang dihidapinya, Muhammad Afiq juga melalui prosedur tracheostomi September lalu untuk memudahkannya bernafas. Namun tebukan di leher menyebabkan otot pita suaranya turut terjejas. Menurut bapanya, Nur Azmi Razali, 49 tahun, sakit anak tunggalnya itu bermula tahun lalu selepas mengalami muntah teruk. Dia muntah lagi, dia tak berhenti dalam masa 2 minggu tu. Bila buat pergi tu, terus masuk zon merah. Doktor pun cari sebab dia apa semualah. Tapi doktor tak jumpa lagi sakit dia. Bila yang dia start tak boleh jalan tu? Dia start tak boleh jalan tu dalam 2-3 bulan. 2-3 bulan dia dah. Didiagnos mengalami Still's disease, Muhammad Afiq katanya tidak lagi mampu mengikuti sesi persekolahan dan menjalani kehidupan seperti remaja seusianya. Muhammad Afiq yang fasih berbahasa Jepun juga katanya perlu melalui pelbagai lagi rawatan di Hospital Taiping. Bagi Nur Azmi yang berniaga kecil-kecilan dengan pendapatan sekitar RM1,000 sebulan, paling diharapkannya kini anaknya itu sihat dan kembali bersekolah. Prihatin dengan nasib anak angkat Majlis Bandaraya Ipoh atau MBI itu, Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman turun padang membantu. Bila saya datang, saya melihat dia baring di bawah ni. Katil dia tak ada lagi masa tu. Dia baring dengar. So, saya usahakan untuk mendapatkan katil. Dan kursi roda tu memang ayah dia minta. Jadi kita dua bagi kursi roda dengan ni. Kerana saya melihat Afiq ni, dia kena bangun dengan cepat untuk pulihkan kesihatan dia. Kerana lagi 2 tahun dia akan menghadapi peperiksaan SPM. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan kepada Nur Azmi melalui akaun Afin Bank 2053 2013 9825 atau menghubungi talian 011 3957 6997.